Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang kembali lagi ke channel Jeng Soy. Okey, hari ni saya tak main dengan adik saya sebab game ni boleh main seorang-seorang je. Game ni bertajuk Be a YouTuber. Walaupun saya cuba jadi YouTuber, tapi kita try je main. Okey, jom kita masuk ke game ni guys. Game ni saya tak pernah main lagi. Adik saya yang jumpa game ni. Dia suruh saya buat video guna game ni. Jadi saya buat lah. Okay, ni kita dah masuk dalam game. Oh, ni apa ni? Oh, ni kita kena claim. Overall, saya tak tahu lagi cara main game ni. Tapi saya tak tahu nak buat apa ni. Collect video. Ni mungkin kita kena upload video. Macam mana nak upload video guys? Macam mana nak main ni? Huh? Sekejap guys. Sekarang ni tak jelas tau. Saya tak tahu cara nak buat video sekarang ni. Ke kat sini? Macam mana nak beli orang guys? Adik saya kata kena beli orang. Lepas tu nanti post video tu. Oh, kat sini dia kata. Oh, kita kena beli noob ni guys. Okay, kita beli noob. Letak sini kot. Oh, letak sini betul lah. Kita letak depan ni. Please. Oh, dia jadi macam ni lah guys. Dia yang buat YouTube. Okay, sementara tunggu kita punya orang buat video. Mungkin kalau boleh masuk saya nak try tengok. Wah. Ush. Gila ni mesti dia dah kaya guys. Lamborghini semua. Ui, padu guys. Saya harap nanti saya pun boleh beli macam ni lah guys. Boleh beli Lamborghini semua. Harap korang harap aduh gagap pula saya guys. Harap korang boleh follow saya lah guys. Support saya. Bila saya dah dapat duit daripada YouTube ni, bolehlah saya buat giveaway ke. Macam tu lah. Kita dah boleh ambil video. Kat sini. Oh, kita ada video macam ni. Boleh tengok ke guys? Saya nak tengok. Aduh, tak boleh tengok lah. Upload all. Apa? Macam-macam Squid Game in Roblox. Apa? Ini kalau macam dekat saya punya YouTube macam ni, laju, view naik, kan best. Korang tolonglah share video ni, subscribe ramai-ramai. Baru best guys. Baru macam game ni, laju je naik. Oh, best. Tak boleh beli orang baru lagi. Tak apa. Duit ni kita boleh buat apa? Oh, kita boleh guna ni. Baik, kita beli orang ni guys. Kita beli ramai-ramai. Duit dah 100 buat apa beli orang ni? Aduh, Jeng ni. Jeng tak nampak pula guys. Patut Jeng beli yang mahal tu. Tak apa. Alang-alang dah beli 4. Kita letak je lah guys. Oh, dia tak boleh letak sebelah. Ingat boleh tadi. Dia kena jarak-jarak guys. Dia tak suka rapat-rapat. Okay, Jen dah dapat 200. Jadi kita beli orang baru. Jom kita letak orang baru lagi. Oh, ni meja dia lagi besar. Ni orang ni kalau kita dah tak nak, kita boleh jual ke? Oh, adik saya kata boleh, tapi saya tak tahu nak buat macam ni. Claim all lagi. Patut upload all. Pergi shop. Tekan jual lah, adik saya kata. Oh, ni sale. Sebenarnya kita jual lah guys. Sebab kita nak guna pekerja baru. Tengok pekerja baru kita. Dia kerja duduk je. Tapi banyak dia bagi. Kita kat sini lah murah je kita dapat guys. Tak ada main mana. Sini kita pick up lagi. Kita letak depan ni. Dah rupa office. Boleh banyak guys. Biar pekerja kita makin banyak. Kerja makin banyak, lagi cepat kita dapat duit.
Okay, nice. Ada lagi. Ingat jeng beli sikit je. Punya banyak jeng beli. No, dia apa goyang kaki je. No. Buat YouTube goyang kaki guys. Aduh. Jangan rasa kita pergi tengok, rupanya tak boleh lah. Ingat ada beli apa-apa. Rupanya macam ni je kita buat guys. Best juga game ni. Dia macam Tycoon. Tycoon ke sebut orang tua? Ke Tycoon? Entah. Jeng pun tak tahu. Tapi Jeng rasa sebut dia Tycoon. Tycoon. Entah. Pening lah Jeng. Lantak je lah. Haha. Okay, kat sini kita tunggu dulu. Kita jual, kita ambil duit. Kita nak beli pekerja yang lagi mahal. Pekerja yang 1k tu. Lagi lah cepat kaya kita guys. Okay, macam yang Jeng selalu cakap kat semua video Jeng. Kalau korang nak main bersama Jeng ataupun nak request game, korang boleh pergi ke TikTok Jeng. Cari je TikTok Jeng tu sama macam mana korang je cari dalam YouTube. Kenapa ni? Sama macam korang cari dalam YouTube. Lagi satu, kalau korang nak main dengan Jeng, korang boleh kalau nak lagi senang korang ni lah, korang pergi DM Jeng punya TikTok, biar Jeng boleh ajak korang bila nak main. Okay. Lepas tu ataupun korang boleh tulis username korang. Tapi Jeng nak galakkan korang pergi DM Jeng kat TikTok lah, sebab lagi senang Jeng nak ajak korang. Ataupun korang boleh tengok update Jeng nanti dekat TikTok, siapa yang nak main. Okay, nanti Jeng buat lah update tu. Siapa nak main dengan Jeng, Jeng ajak, Jeng tunjuk pukul berapa. Okay, macam tu lah. Nanti kalau Jeng ada beli Robux, Jeng nak buat orang panggil apa, group kan, group kat Roblox. Nanti siapa nak masuk boleh lah masuk. Macam tu lah. Okay, kat sini kita dapat 1k, kita beli lagi. Kita beli lagi. Orang yang laptop terbakar ni, haha, sampai terbakar laptop dia nak buat YouTube ni pasal. Kat sini kita tinggal tunggu je. Senang betul game ni. Kita tunggu je, lepas tu dapat duit. Kat sini mungkin Jeng akan buat base sampai jadi besar macam ni. Uish, dah 4T. Oh my god, macam mana sampai 4T punya ni? Jom kita tengok je guys. Boleh tengok? Ui, boleh. Mak, penuh guys. Oh my god. Lah, takkan besar macam ni je. Lantai takkan satu je guys. Oh ni kot. Oh ni boleh teleport. Gila. Mesti kaya dia ni. Sampai jadi macam ni lah dia punya base. Oh tunggu. Jeng pun buat macam tu. Korang relax je. Oh ni ada go home. Jeng beri jalan-jalan. Buat penat je. Okay, kita ambil video yang dia dah buat ni. Lepas tu kita upload. Lepas tu kita claim semua. Wow, laju betul view dia naik. Oh, laju. Kat sini Jeng rasa Jeng nak beli yang Is Funny 10k. Okay, Jeng nak beli yang tu. Jadi Jeng akan cepat lah ambil duit ni, sebab Jeng nak beli yang baru tu. Sebab takkan kita nak guna yang lama je guys. Beli yang baru juga. Okay, kat sini Jeng rasa Jeng dah tak perlu dah depa ni, sebab Jeng nak tukar yang baru. Jeng nak letak kat depan. Asal ni yang ni patutnya kita letak depan ni guys. Yang ni kita jual lah, lagi 2 ni. Lagi 2 apa banyak ni. Okay, Jeng jual semua video ni. Kan jual lah, post lah. Ni kita boleh claim. Dapat free tutorial guys. Okay, mantap. Lagi banyak. Okay, dekat sini dah 18k. Jadi kita pun beli yang baru.
Oh, yang ni dia sambil pakai biskut. Jadi yang ni kita letak belakang. Sebab dia lain. Mak ai dua komputer dalam satu video. Deng macam game ni. Satu video dua komputer. Oh, pelik. Kat sini kita boleh ni kot campur-campur. Select YouTuber first. Oh, dia suruh bagi dua. Very YouTuber give to video. Jeng tak faham lah. Sampai terbakar monitor dia. Gila lah. Ni pekerja keras ni. Okey, tanpa membuangkan masa, jom kita buat magic. A few moments later. Inilah magic dia. Jeng pandai buat magic tau. Korang ni main-main. Dekat sini Jeng letak yang paling kuat. Sebab ini je Jeng ada. Nama dia OG Noob ke tadi? OG Bro tu. Ni, korang kalau nak dapat, korang kena letak video korang kat sini. Tapi korang jangan ingat ni je. Okey, jap. Dia nak bagi tahu korang satu. Kalau yang magnet ni, kita tak susah nak ambil. Tapi dah ada masa. Kalau masa dah habis, kita kena beli yang baru. Kalau korang nak beli magnet, korang boleh beli kat video, korang bagi kat gear. Ni ultra magnet ni. Jadi, senanglah kerja. Kita boleh FK lah. Tapi, korang kena tukar lah ni magnet. Okey, yang 10G wifi ni, dia boleh lajukan korang punya video. Jadi, lagi laju lah. Tapi dah ada jangkauan. Jadi Jeng letak dalam jangkauan ni semua kena lah. Okey, dekat floor 1 Jeng letak wifi. Wifi ni sebenarnya Jeng tak tahu nak letak mana. Jadi Jeng letak je atas ni. Nak jual sayang kan. Tapi nantilah. Kat sini mula-mula kita ada silver play button, gold play button, diamond play button, ruby play button, red diamond play button, magma play button, galaxy play button. Aduh, semua yang pelik-pelik. Dekat sini Jeng baru main 2 jam. Okey, baru main 2 jam. Play button dia semua betul lah. Tapi sampai 2 ni dah pelik lah guys. Aduh. Dekat floor 2 ni pelik. Sebab Jeng letak macam-macam. Tengok ni. Tengok tu. Penuh semua Jeng letak magnet ni sama. Okey. Dekat sini adik Jeng ada masuk. Dia join sekali. Jadi alang-alang tu jomlah kita review dia punya base sekali kan. Ni base dia. Base dia lagi banyak magnet guys. Pada orang dia sikit je. Tak tahu kenapa letak banyak. Yang ni dia punya paling kuat. Memang betul-betul kuat lah dia ni. Sekejap dia 1M. Okay, jom kita naik kat floor 2. Ni adik saya. Oi. Ni adik Jeng. Alamak, kamera Jeng dia ada keras lah guys. Ni. Oi. Ni adik Jeng guys. Dia pakai kucing baju Saitama. Dia macam dia tu. Dekat sini play button dia. Play button dia sama. Tapi dia kata lagi 2 play button dia. 3. 3 play button dia hilang. Lenyap. Tak tahu pergi mana dia kata. Tak apa. Jom kita pergi floor 2. Floor 2. Ni. Ni ada play button dia. Floor 2. Dia kata hilang rupanya kat atas guys. Aduh hai. Dia tengok floor 3. Okey dah tak ada. Ni tak ada apa dah ni. Okey. Itu je. Ni dia baru letak. Itu je. Tak banyak mana pun. Game ni dia macam boleh FK je guys. Tapi best lah. Korang kena gerak sana gerak sini. Sekejap ni Jeng nak tunjuk kat korang. Nak buka macam ni. Harap dapat yang kuat-kuat lah. Tu kita submit all dulu. Biar kita dapat tu. 15,000 lagi guys. Kita tunggu 25 second dulu. Jeng harap Jeng dapat yang kuat lagi lah guys. Sebab Jeng perlukan. Dekat sini adik Jeng kata beli botol hot sauce ni. Hot sauce ni nanti dia jadi lagi laju lah dia bekerja. Jadi kat sini Jeng nak try. Kita try kat sini lah. Pergi sini. Kita bagi 2 botol sauce kat dia. Laju lagi sebab dia kosong sebab kita tak nampak ni. Ni dah boleh guys. Bismillah.
Harap kita dapat yang 1/50k ni guys. Bismillah, bismillah guys. Bismillah. Bismillah, dapat. Tak dapat guys. Tak ada luck lah. Yang lebih ni kita boleh jual je. Sebab kita kan guna pun. Kita nak OG bro je guys. OG bro yang kuat ni. Okay, jom kita letak kat sini. Sebenarnya ada satu benda lawak kat game ni. Jangan nak tunjuk kat korang. Tapi sabar jap. Jangan nak letak ni dulu. Betul-betul lawak lah nama dia. Dah lah nama pelawak. Kalau alamak, kenapa letak sini tiba-tiba? Ke sini. Orang tak belakang ni lah. Sebab dia kena scan. Baik kena tu. Lantak lah tak teratur. Janji kena kan. Jeng ni bukan pandai sangat. Bab nak letak kat sana kat sini. Yang penting letak. Tu je lah Jeng tahu. Yang penting letak. Please apa? Nak ambil. Dah kita bagi guys. Sebab dia nak. Okay. Kat sini je nak tambah magnet lah guys. Biar kena lagi. Sini nak apa lagi? Thank you. Sekejap lah, welcome. No, hilang terus budak tu dapat. Lantak dia. Dah itu je lah. Ni Jeng jual guys. Itu je nak tunjuk. Dekat sini Jeng punya level dah 230. Sekejap. Jeng nak post video dulu. Okay. Untuk korang yang nak main macam biasa, Jeng akan cakap siapa yang nak main dengan Jeng ataupun nak request game, boleh komen dekat bawah. Tapi kalau nak yang nak main dengan Jeng, nak lagi senang, korang boleh DM Jeng kat TikTok Jeng. TikTok Jeng sama juga AJ dia macam korang AJ kat YouTube ni ha. Okay, sini. Kat sebelah. Okay, sampai sini je video Jeng kali ni. Harap korang berpuas hati lah. Okay, apa-apa pun terima kasih dah tengok. Assalamualaikum. Bye korang.